Sepanjang dekad 80-an, 90-an, kita sudah mula dengan amalan politik ekstrim, politik takfir, amanat itu dan ini, yang akhirnya membawa perpecahan kepada umat Islam di segenap peringkat. Pada mereka, ini tidak menjadi masalah, asalkan mereka mampu meletakkan diri mereka di puncak kuasa. Dalam beberapa segi, mereka menggunakan agama untuk menampilkan diri sebagai kumpulan yang semacam maksum, bersih dan diredai oleh Allah. Politik diasaskan kepada prinsip holier than thou. Pada mereka, keahlian parti politik juga boleh mengesahkan tiket kepada umat Islam sama ada mereka mahu ke syurga atau ke neraka. Inilah tren yang pada hakikatnya membayangkan bahawa unsur ekstremisme dan radikalisme semakin menebal di kalangan umat Islam. Kerajaan dan pemimpin digambarkan dalam keadaan yang paling buruk dan ekstrim. Pelbagai gelaran dilekatkan kepada pemimpin tertentu sebagai usaha berterusan untuk memberikan aura dan persepsi negatif rakyat kepada pemimpin. Maha zalim, maha Fir'aun, kafir, zalim, rasuah, ini semua sudah dilaungkan, diulang-ulang ke dalam minda rakyat agar mereka bangkit untuk menentang kerajaan dan pimpinan. Suasana Arab Spring mahu dijadikan template politik baru kepada suasana politik halaman Asia Tenggara. Atas nama demokrasi dan freedom of expression, mereka mahu membawa debat politik ke jalanan. Ini semua boleh sahaja kita samakan sebagai usaha terancang untuk memperkecilkan saluran demokrasi dan menggunakan kaedah jalanan untuk mendapat kuasa.